ayam. Masak apa tu? Hari ni kita masak ayam masak merah ala-ala lauk kenduri macam tu. Mula kita gaulkan ayam yang sudah dibasuh bersih bersama kunyit dan garam. Lepas tu kita panaskan minyak, kita gorengkan ayam tu sampailah masak. Dah masak, kita angkat, kita toskan dan biarkan untuk seketika. Gunakan minyak yang sama, kita tumiskan 4 sekawan. Masukkan serai, tumiskan sampai naik bau. Masukkan hirisan daun pandan. Masukkan bawang besar, bawang putih dan halia yang sudah dipisah. Tumiskan sampailah naik bau. Masukkan cili kisar mengikut kepedasan. Tumiskan sampailah pecah minyak. Kalau dah kering, boleh tambahkan air sedikit demi sedikit sampailah pecah minyak. Ulang proses. Lepas tu masukkan sos cili, masukkan sos tiram, and then kita gaulkan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan irisan carrot, masukkan air asam jawa, and then kita gaulkan dia sampai dia sesebati. Lepas tu perasakan dengan garam. Masukkan ayam yang sudah digoreng tadi, gaulkan dia sampai dia sekata. Lepas tu boleh masukkan susu cair ataupun santan. Gaulkan dia sampai dia sebati. Boleh masukkan air ikut atas sukatan masing-masing. Lepas tu kita gaulkan dia sampai warna dia menjadi cerah. Lepas tu kita masukkan bawang holland yang sudah dipotong besar-besar. Kita masakkan dia untuk seketika. Dah masak, kita boleh masukkan ke dalam mangkuk, and then kita taburkan hirisan daun sup, dan makanan siap untuk dihidangkan dan boleh makan bersama nasi minyak, nasi putih, nasi hujan panas, nasi tomato dan lain-lain. Jom makan.